Tolonglah kalian dapat team function. Tolonglah. Tak nak mati lagi. Tak nak rugi lagi, tolong. Main map Brackesh. Nak tengok juga mission Brackesh macam mana. Kita turun dekat. Okey. Dekat dengan doktor ni. Escort the doktor. Betul lah doktor. Okay, let's go. Team function lah, team. Tolong lah. Kasih main pro-pro sikit. Okay. Ni, okay, team baik lah. Ni nak menanam pokok pula ke? Buat apa pula ni? Discover Mandel Brick. Apa tu Mandel Brick? By the way, nak lompat. Tapi kan kalau lompat, nanti tenaga banyak habis tau. Kalau kita lompat. Oh, tutup pintu. Oh, unit air pintunya saya ingat macam ni. Dia punya handle tu. Mandel Brick. Apa tu Mandel Brick? Enemy. Ada enemy guys. Kita ada P90 dan kita ada M4A1. Ni dua-dua ni senjata baik oh. Beli sendiri. Ni beli sendiri tau. Dah mahal-mahalan. Gear value 1 juta. Nampak ah, ni vest paling mahal ni. Bag pun ni bag kedua paling mahal. Ni kalau kalah, rugi sungguh. Kita main game ni, lagi-lagi main operation, kita kena pegang konsep orang tamak selalu rugi. Tolong jangan jadi tamak. Ni apa ni? Small safe. Member dah ambil lah, aduh. Kenapa? Ada enemy. Ini ada enemy. Ya, kenapa? Sabar jap. Hey, sheesh. Tim dah kat mana tu? Dia orang sana dah jauh dah orang. Tapi tu dia orang mengundur. Boleh lah, biarlah. Lagi 7 minit. Tim, tunggu tim. Oh no. Mati dia. Boleh, aku kena pakai P90. Zeus. Okay, dalam bangunan ni betul. Okay. Atas bawah. Hai team. Ada enemy ke? Oh, gila. Tak boleh. Wey, memang gila lah. Dah lah nak tembak kaki dia baru boleh. Tengok dulu dia ada barang apa. Boleh lah. Beg kita besar. Siapa pula tu? Okay. Tim. Ni kenapa pula ni? Helmet. Oh, ya betul. Kita punya vision ni kat atas. Tepi-tepi ni. Dia macam mengganggu lah. Ni untuk disembah ke apa? Kau untuk hiasan. Biasa kat game ni dia orang pelik-pelik. Perangai pelik-pelik. Ambil je lah. Beg kita besar tak apa. Bukan dah masuk ke sini tadi. Woi, aku nak masuk sini woi. Oh, bed diner. Kat mana tu? All Bath Diner. Lagi 5 minit. Siapa pula bom tempat ni?
Mampus. Siapa pula tu? Ada tembakan kat sana. Terlompat nampak. Lompat dia energi habis. Banyak habis. Dia ni macam Hakim pergi jauh lah. Lagi 2 minit lah. Lagi 2 minit. Diorang nak ambil itu kat sana tu barang-barang. Slow. Enemy. Sakit oh. Oh shit. Storage box. Ambil je. Besar lagi, banyak lagi ruang. Don't worry. Susun jap. Ni tak betul ni. Yang susun sini. Ni susun bawah. Ni atas. Ni kat sini. Baring bang, baring. Baru okey. Baru ruang mencukupi. Dah lah, on the way lah. Pergi je lah sana. Untuk mission escort doctor. Sesusah. Ni mesti mission ni susah kan. Nak jaga profesor dekat AZ3 pun merana. Cakap tu enemy. Berkesh Grand Hammam. Tapi kita terlalu public lah. Kita kena nyorok sikit kan. Apa tu? Gunpowder. Storage box. Ada DVD dengan mouse, tak payah. Kita ambil barang warna biru ke atas je. Warna biru atau yang lagi rare punya. Lagi berapa minit? Lagi 2 minit. Lama lagi. Ni mission clear enemies in the target area. Boleh. Clear enemy ini target area je. Tak susah mana pun. Kepala dia mat. Mana dia hilang? Lah. Penakut. Lari pula dia. Ush. Kat mana dia tu? Tu dia. Apa hal dia lari macam enemy, macam player. Yang takut ni. Team lah. Dah lah team jauh. Aku tak nak tembak dia. Aku nak headshot. Nanti kalau main tembak je bising lah. Player pun datang. Tak ada. Tak payah. Malas. Hidden stash. Enemy. Enemy lagi dia. Easy. Hidden stash. Cepat sikit boy, enemy kat depan tu. Tak ada. Ambil je semua. Gunpowder buat apa simpanan saya buat? Oh. Why your fans ada apa dalam ni? Large weapon. Tak payah.
Horn lah. Horn ni simbalan safe box. Nah, ni. Dah boleh belum? Kita kena ready ni. Start. Ui, ramai ni. Ui. Baling api. Wow. Oh, ni team Oh. Kepala dia. Wow, baik ingatkan seorang. Jembe ambil walaupun warna hijau. Ni light weapon. Tak menarik. Okay, doktor. Go, doktor. Baru nak baling api tadi. Nak enemy. Oh, yo. Tinggi weh. Kat mana tu? Kita pandang sana. Ni ke? New Tower of Babel. Kenapa kabur New Tower of Babel. Gila. Asal dekat sini flocking. Oh no. Woi. Alamak. Kat mana tu? Aduh. Sakit lah gila. Diorang ni memang orang gila lah. Sakit dah mati dah. Doktor kejap, doktor. Engkau doktor tapi kau tak tolong aku. Aku tengah sakit ni. Mati sikit ni. Ni tak payah buat apa-apa. Tak apa ni. Kenapa ada apa kat sana? Oh tu nombor 3 datang. Kenapa ada apa lagi? Headshot. Siapalah? Hostile operator at this location. Headshot easy. Ada apa ni? Doktor cepatlah. Nombor 3 FOMO lah. Dia pun nak ikut juga. Bila jalan lambat sangat, bila lari cepat sangat. Kita dah sampai Royal Museum. Sampai museum doktor ni jalan. Okay, jalan. Ada enemy lagi ke? Ada apa lah kat sana tu? Tak ada enemy kot. Tapi serius ada orang ni pro lah. Kenapa kita kena escort doktor juga kalau ada orang ni ada? CCTV woi. Go. Helipad area. Ada helikopter. Nombor 2 seorang ke? Kat mana dia? Lepas ni kita akan pergi New Tower of Babel. Ada enemy. Enemy ke? Doktor. Ada orang kena helikopter tu. Ada. Doktor. Jangan lagi sangat doktor. Helikopter. Nak ikut. Tak successful. Ada extraction point kat sini. Yes. Senang hidup. Nak ikut. This is the deal. You guys have had a pretty rough time. There's some supplies on the helipad I'm sure you could use.
Weh, nak ikut. Oh, shit. Kepala dia, weh. Mati last minute memang korang ajar. Oh. Woi, nombor 2, woi. Alah, takkanlah Phil. Buat apa lah, dia dah lah kat ujung map ni. Dekat ujung map kan. Nampak 200 meter. Dekat boleh tu, 200 meter tu boleh. Help. Oh, ni tempat ni. Boleh. Sempat. Tolong lah jangan mati, weh. Overload mode. Tak ada enemy. Hati-hati. Oh, ni tempat ni. Be careful, woi. Danger up ahead. Cepat. Selamatkan cepat. Wih, lagi seminit je kebesaran tu. Ber-ETA lagi seminit. Woi, lagi seminit. Tak ada enemy. Tak. Ni semua kawan. Tolonglah gila. Akulah. Baik. Nombor 3 tu kalau tak keluar tadi, dah boleh hidup tu. Sampai dah. Pergi baling asap pandai. Lepas tu enemy tahu kita kat mana. You'll be fine. Get up. Mantap lah dapat team tu ni. Sebab dapat team function. Gila. Oh, sakit tu. Ni kan. Semua ni dia tak buat apa-apa. Tak ada enemy. Pandailah diorang ni. Hey. 10 seconds left. Be ready to go. Aku duduk sini ujung-ujung. Yeay, selamat. Let's go. Yeah. Sebaik. Team function, thank you lah team. Okay, let's go. Okay, dah. Naik atas. Wuhu, kaya. Aku kaya. Lepas ni main dengan Kerembat pula. Mana yang tolong kita tu? Yang ni. Walaupun dia biasa-biasa je. Ini, tak boleh harap. Extraction failed. Wih, helmet kosong. Kira. Vest pun. Maksudnya dia headshot kita tadi. Patut sakit tu. Wish, gila betul. Lepas ni pergi New Tower of Babel.